Kita orang baru sampai airport. Daripada rumah tadi aku keluar naik Grab pukul 4.45. Ni sekarang pukul 5.40 pagi. Kita orang baru sampai KLIA 2. So kita orang punya flight hari ni pukul 10 pagi naik AirAsia X daripada Kuala Lumpur ke Istanbul. Sebenarnya trip ni adalah trip tiba-tiba sebab aku jumpa promo AirAsia. Tiba-tiba jumpa promo tu, lepas tu husband aku cakap, why not kita buat Balkan trip? Oh my god! Wow! Ni sebenarnya kali ketiga kita orang akan ke Turki. Tahun 2022 aku naik Turkish Airlines, 2024 aku naik Saudia Airlines dan 2026 ni aku nak try AirAsia X. Nanti aku akan review sekali juga AirAsia X dari KL ke Istanbul. Hello adik. Kita nak makan oriental kopi. Ada dalam website ada 4 oriental kopi kat sini. Tapi aku rasa 2 merchandise, 2 lagi kafe. Tapi yang bawah ni tutup. Yang satu tu dia buka ke atas. Tapi ramai orang beratur. So end up kita orang makan dekat sini. Makanan dah sampai. Ini RM5. Mainan. Panas. Roti canai berapa? RM20 kan? RM24. RM24 roti canai. Price berapa murah kan? RM15. RM15. Yang ni cek RM4 Singapore Sing. orang panggil sama sekali dah kat airport kan. Tapi pesan makan roti canai RM24. Sebab lepas makan. Masa nak naik stroller, tak nak jalan duduk atas tu. Sekarang AirAsia kalau nak check in dah tak ada kaunter yang ada staff, kena self check in je. Ambil dia punya bag tag dekat sini, lepas tu drop je baggage dekat kaunter. Oh, settle. Oh, akhirnya. Okay, settle. Yang peace. Wah, kata orang kecil ke? Mai. Zon 2. Oh, split 2. Dia split 2. Dua sini Tuhan. AirAsia X dari Kuala Lumpur ke Istanbul tak ada entertainment screen dan dia tak ada juga plug untuk charging ke apa. Very basic. Luggage dengan makanan pun kena add on lain. Sebelum ni untuk ke Istanbul aku pernah naik Turkish dengan Saudia juga. Bagi aku sama je dia punya seat. Sakit pinggang juga. Selagi mana duduk ekonomi tetap sakit pinggang. Sebab kita duduk lama kan, sebab tu sakit pinggang. Tapi dari segi empuk tak empuk tu sama je. Cuma husband aku cakap untuk orang badan besar macam dia, seat tu macam slightly kecil lah daripada airlines lain. Tapi aku suka sangat naik Asia sebab makanan dia semua sedap-sedap dan murah-murah. Sepanjang dalam kapal terbang ni, kerja kita orang memang tidur, makan. Tak agak coklat. Sedap. Aku first time nak try malatang, rupanya sedap betul dia punya malatang. Makanan ni semua kita orang pergi order siap-siap sebelum fly. Kalau korang nak membeli masa fly, korang boleh guna cash atau credit card. Debit card tak diterima. Bagilah Rendang sikit. pun. Bagilah sikit. Nak pizza. Bagilah sikit. Overall bagi aku experience naik AirAsia ke Istanbul sangatlah berbaloi.
Ada orang tanya aku macam mana aku dapat tiket murah. Jawapan dia, korang kena sentiasa alert bila AirAsia buat promo. Dia ada satu belt 1, 2, 3, 4, 5 airlines serentak. Memang crowded lah. So baik kita sampai lah. Boleh sampai lah. Alhamdulillah, kita orang baru sampai Istanbul. Kali ni kita orang turun dekat Sabiha Gökçen ni. Tadi naik AirAsia memang 11 jam lah. Lepas tu dekat sini dia punya airport kecil daripada IST. So dia punya immigration laju, dia punya bag laju. Cuma kita orang tunggu stroller tadi lama sikit. Tapi still lagi cepat lah daripada IST, settle cepat. So boleh keluar cepat. Tahun 2022 daripada IST nak ke Old Town Istanbul, aku naik Hawaii bus. Lepas tu 2024 kan aku bawa parents aku. So time tu naik airport transfer. Tapi this time aku akan naik Hawaii bus lagi daripada Sabiha Gökçen ke Taksim. Kita orang duduk Taksim kali ni. So untuk korang yang nak naik bas daripada daripada Sabiha Gökçen ke Taksim, dia punya tempat naik bas tu betul-betul depan bila keluar daripada airport ni. Pasal ada Simit Sarayi tu, betul-betul dekat tepi Simit Sarayi tu je dia punya bas. Belakang ni je sistem bas ni. Tu Hawaii. Tu bas. Apa nama tempat kita? Bukan? Oh, Taksim Square. Jom beli. Your photo, okay. You can the internet, no okay. problem. Wait a bit. Take it. YouTube. Yeah. Take the internet. Okay. Dengan adik. Sekejap. Adik. Credit card expensive. Huh? Do you have cash money? How Card expensive? price 540. Every person 100 lira extra more credit card. Oh, credit card extra 100 kan? Only Yang card, okay. nak pakai euro. Credit card 540. Euro how much? 9.5 euro one. 3%. Salah kira. Ya. Jawatan. So, lepas sejam setengah, kita orang dah selamat sampai Taksim. Dari Sabiha Gökçen tadi, naik Hawaii bus. Tadi ambil masa sejam setengah sebab peak hour, so agak jam juga. Supposedly sejam je. So, untuk Hawaii bus ni, dia punya stop dekat Taksim adalah betul-betul dekat point hotel ni, sebelah point hotel ni. Yang depan sekali ni point hotel. Lepas tu, dari sini aku akan jalan kaki je ke hotel kita orang dalam 600 meter. So untuk harga Hawaii bus dari Sabiha Gökçen ke Taksim Square ni dalam 440 lira seorang. Itu kalau korang bayar guna cash, dulu tahun 2022 boleh je guna kad, tak ada extra charge pun. Tapi tadi bila aku cakap nak bayar guna kad, dia cakap extra charge, lebih 100 lira seorang kalau nak bayar guna kad. So kita orang terpaksa lah bayar guna euro sebab tak ada lira cash, belum buat call lagi. So kalau guna euro, 9.5 euro seorang. Okey lah daripada guna kad kan. Itu je lah. 21 dah jah? Sejuk lah. Beli strawberry. Beli. Dengan air masak. Strawberry how much? Which one? This one, small one. Okay dah adik? Tolak je lah. Dan jadi AP adik. Tips penting untuk
korang yang nak cari hotel dekat Istanbul, pastikan hotel korang tu jalan dia landai dan tak berbukit-bukit. Dekat Istanbul, jalan berbukit-bukit adalah sangat common. So, kalau korang nak senang, lagi-lagi kalau kita travel dengan anak, pastikan jalan tu jalan landai je. Dan pastikan juga hotel yang korang book tu ada elevator. Kalau tak, memang korang kena bawa luggage naik tangga. Feridiye. Betul? Taksim Feridiye Hotel. Saya terlangkap dek. Itu dia. Lagi je adik kata biar ambil. Oh, okay. Ui. Adik wait here. سكنت بلون 302 اوكي Okay, thank you. Sekarang solo. Second floor. Bye. So ni hotel kita orang dekat Istanbul, area Taksim. Dekat je dengan Taksim Square. Bilik ni aku rasa dalam 170 kot satu malam. Dia ada 2 bilik ni macam ni, satu bilik. Kat sana satu bilik. Satu ni ada satu queen bed. Lepas tu satu bilik lagi ada 2 single. So Ara akan tidur kat sini. Ni toilet dia. Walaupun sempit sikit tapi sangat bersih dan okey lah. Dengan harga dia sangat berbaloi lah bagi aku. It's okay. It's okay, it's okay. No. Hah? Mana ni? Okay, thank you. Okay. Keluar je kita orang punya hotel. Ni lah rupa jalan dia. Landai je tapi kena careful sebab kenderaan boleh lalu area sini. Banyak kedai gunting misai. Motor. Hello meow. Hello. You're looking for food? Food, it's very delicious. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Area Taksim Square ni kalau dekat Malaysia lebih kurang macam dekat Bukit Bintang lah. Always penuh dengan orang walaupun dah malam-malam. So kalau korang yang memang suka hiruk pikuk bandar, korang boleh stay area Taksim ni. Bunga ya? Musim bunga dah sampai. Musim bunga dah sampai. Springtime. Lepas check-in, kita orang baring-baring dulu sejam 2, rehat-rehat, solat-solat semua. Lepas tu, sekarang kita orang keluar balik untuk cari dinner. Tak tahu lagi nak dinner apa, nak tengok dulu. Masjid Besar Taksim. Train ni tak boleh naik sebab kita ada stroller. Oh, tunggu besar sikit lah. Kalau dah besar boleh naik. Jom makan. Tapi tak ada tempat duduk lah kedai gini. Kita duduk tengah jalan je lah. Dekat depan masjid jadi ada macam tangga kan. Baris buffet. Hari tu kita makan. Baris. Nak try benda lain pula? Yang kita scan pro ada apa? Di belah ujung.
Evet, gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel böyle. Yes. Ameli. One. Bek gel, bek gel. Hemen adam kapıdan çek al bu yanına. Al. Konuşmuyor ki. İçeri gösteriyor o kadar. Ya gösterir, istemezse adama küfür edeceksin. Nasıl ister hemen gördün mü? How much this one? 130. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you. Islam burger. Apa ni? Burger. Kopi orang ke? Burger ni. Kita kena try dekat Taksim Square. Dia macam burger daging tapi dia sup dalam kuat-kuat. Wet burger. Panas lagi ni. Nah, panas. Ke banyak? You want burger? Kan Islam burger for this. No, kuzum. Buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Patata? Yeah. How many? Two portion? One. One portion. Yes. It's 10 dakika, 15 dakika. 10 dakika, okay? Patata. Okay. 10 dakika, okay, no problem. Dia beklerim. Sen söyle, ne istiyor? Harapnya faham lah. Okay, how many? One patata? Yes, one. Chicken beef burger? Yes. Tu. Two already. One söyledin mi? One tombik. Tamam, söyle. Tombik standard. Okay. Durum standard. Tamam sen hallet bunu. Tamam, bir de porsiyon patatesi var değil mi? Tamam. Bir de tavuk, bir de porsiyon patates. Takaway? Patatas ya. Abdullah ya. Ha? Takaway? Take away, yes. Paket oluyor abi. Thank you. Alasan tak bawa tu lah. Tripod. Kan bersih ni. Siap ada polis lagi tolong jaga. Nah. Çay, kahve, çay. Tombik chicken. Ah. Ni. Dengan durum. Wah, menarik dia punya decoration dia. Kerusi dia ada roda. Ni kedai runcit ni, bukan? Oh, ni lah kedai runcit tadi. Ha. Dia air-air. Mak, ni. Ah, cadar dia dah. Mana orange? Wah. Kepi. Ambil lah. No. Ni apa ni? Tak balik. Hotel. Cherry. Cherry. Dia try cherry. Ha? Ulker ada? Hey. Macam balik. Yang ni cantik ya? Lepas dah dinner, kita orang balik hotel dan rehat. Kenapa kita orang datang Turki lagi untuk Balkan trip ni? Sebab Turki adalah hub yang bagus untuk lompat ke negara Eropah lain. Dari Istanbul, korang boleh dapat harga yang sangat murah untuk flight ke negara Eropah lain. Dan kita orang ambil kesempatan ni juga untuk explore Istanbul lagi, walaupun ni dah kali ketiga kita orang kat sini. Sebab kebetulan dengan musim tulip dan kita orang memang suka sangat dengan Istanbul. Itu je untuk episod kali ni. See you on next episode setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Bye. Banyak gila tulip kat sini. Tengoklah, tulip tengah full bloom. Tapi 2 kali datang sebelum ni, kita orang tak pernah pergi pula Asia. Ni nama dia apa? Media Dolma. Kena beratur eh? Macam ni bunga apa yang?
Karakau itu Emiliano.